Ha. Syah, aku nak cakap sikit ni. Cik Azmi ni, dia tak bodoh tau. Dia licik, dia pandai ambil peluang. Dia tak bodoh. Ya, aku tahulah. Tak, aku nak warning kau je ni. Kita kalau dah terpegang ekor harimau, sama ada kita potong, kita bunuh dia, atau kita kena faham tau. Kita potong je kepala dia. Jom. Alah, sikit lagi. Kau ni memang tak reti nak buat appointment ya? Badrul! Kau pergi ke mana selama ni? Ada je, jalan-jalan sikit. Merantau. Dah tua nak merantau apa lagi? Ini besar, Cik Azmi. Macam ni aja Azmi. Straight to the point. Saya datang ni nak bincang pasal masa depan bro. Oh. Apa lagi nak dibincang? Saya datang ni, saya nak settlekan semua hutang-hutang saya. Oh. Mana dapat duit? Kau kena jackpot ke apa? Lebih kurang lah. Lepas tu saya nak tarik diri. Tarik diri? Partnership kita ni saya nak tamatkan. Pasal saya nak buat kedai baru. Dengan abang saya. Kiranya kau nak buang aku lah ni. Lebih kurang lah. Dia macam buat haluan masing-masing. Syah. Dengar dulu ya, dengar dulu. Kalau kita kekalkan kerjasama, aku nampak kita boleh pergi jauh, Syah. Sebab aku nampak potensi kau. Ya, kau seorang yang berani. Kalau kau stay dengan aku, kita boleh buka franchise. Dalam 10 tahun, international. Tahu dia kata aku bodoh. Itu tak ada. Itu gurau je. Tapi ini cakap betul ni. Cik Azmi boleh uruskan bisnes tu sendiri. Kafe pun dah ada kan? Dah tak ada dah. Orang lain dah sapu. Itulah. Market sekarang ni. Agresif. Sebab tu, kita perlu kerjasama. Kita perlukan satu sama lain. Sorry. Kami memang dah tak perlukan Cik Azmi. Harap Cik Azmi faham kan? Syah. Oh, ni Cik Azmi. Saya akan settlekan hutang tu cepat-cepat. Assalamualaikum. Baik. Kau tak rasa ke kita macam kasar sangat dengan orang tua tu? Kasar? Orang tu buat macam-macam tu kat kau. Kau lagi nak jaga hati dia? Dia tu ular, Syah. Yalah, mungkin dia ular. Ataupun mungkin kita salah baca dia. Baik. Kau percaya aku? Jujurnya tak lah. Diam lah. Jom, ikut aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah. Badrul. Tak sempat nak jamu kopi tadi kan? Nak kopi? Tak apa. Sekejap je ni. Kau nak cakap apa? Cakap lah. Macam ni, Cik Azmi. Hari tu Cik Azmi bagi tahu dengan saya Cik Azmi nak pencen. Tapi tak boleh nak pencen sebabkan takut titik peluh Cik Azmi ni jahanam. Betul tak? Betul. Okey. Apa kata Cik Azmi bagi saya bro ni. Biar saya uruskan sendiri. Lagipun saya dah ada duit untuk saya uruskan bisnes saya sendiri. Dan lepas tu Cik Azmi bolehlah bersara. Relax, main golf, kan? Tapi gudang ni pun saya nak sekali. Gudang ni? Nak buat apa? Nak menjaga lah. Buka brew kat gudang ni. Sini? Kat sini? Dulu kat tepi jalan pun saya boleh menjaga. Saya boleh buat.
takkanlah kat gudang ni saya tak boleh buat. Hey. Kenapa kau nak sangat bro ni? Cik Azmi, sebenarnya bro ni bukan hanya sekadar kopi. Bancu juga. Tapi yang paling penting, orang sekeliling saya.